Assalamualaikum. Anda bersama saya Kiz Balkis di Podcast Club Mama Jom Jannah. Jadi podcast kita pada hari ini, bersama saya kita ada Tuan Muhammad Mustaqim bin Asmuji atau lebih dikenali sebagai Cik Kim. Okay, Cik Kim boleh perkenalkan diri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Mustaqim bin Asmuji. Orang selalu panggil saya Cik Kim. Okay. Dia unik sikit nama Cik Mana Kim dapat nama tu? Itu untuk guru saya bagi. Oh. So bila nama Cik Kim tu dia kekal lah kat platform Google. Kalau check kat Google ada nama Cik Kim. So latar belakang saya ni jauh daripada pengajian Islam terjun ke mental health. Lain itu, tu. Itu dah. Mungkin ada related jugalah kan. Yeah. Because this is like religions and our belief kan. Ya, yeah, betul. So bila masuk ke bidang kesihatan mental forensik ni, cetusannya adalah kerana 3 kali arwah bapa saya masuk ward psikiatrik tu. Membolehkan saya rasa saya kena buat something lah dalam keluarga kan. Sebab dalam keluarga, bila saya tengok dalam keluarga, sebenarnya kita memerlukan ada seorang yang tahu sekurang-kurangnya ilmu kesihatan mental. Itu yang menyebabkan saya terjun dalam bidang ni. Dan saya rasakan ia sesuatu yang amat diperlukan, khusus nak pada ketika ini. Nak banyak isu kan sekarang ni kan. Banyak isu khususnya dalam kekeluargaan. Itulah yang menyebabkan saya masuk dalam bidang ni dan kekallah sampai sekarang. Gitu. Terus itu kan, saya ada baca tadi. Cik Kim ni adalah seorang pakar perintis forensik kesihatan mental. Ya. Apa maksud itu? Bahasa mudahnya gini. Para penonton dan mata Allah sekalian, forensik kesihatan mental ni maksudnya kita menyiasat isu-isu berkaitan gangguan kesihatan mental yang tak dapat didiagnos oleh perubatan doktor. So ada satu kes datang jumpa saya, kes family datang jumpa saya, dah 2 tahun dia mengalami ketegangan otot yang sangat sakit sehingga kata dia kalau tak dapat rawatan dia nak potong dia punya tangan. So bila saya diagnos dan saya korek detektif lah kan. Dapat diketahui bahawa isu ketegangan saraf, otot saraf dia tu disebut dystonia dia tu berpunca daripada trauma psikologi yang puncanya daripada keluarga narsistik. Boleh relate dengan kita boleh punya relate. Anggota badan. Memang benda tu boleh relate kes. Sebab ramai dekat luar sana dia tak tahu berkaitan perkara ni. Bila kita investigate detail dan didapati ada relationship antara trauma psikologi yang terdahulu dengan tubuh badan kita. Itu yang menyebabkan dia sakit tu. Oh, betul lah. Sebab kan kadang-kadang orang kata kalau kita stres, kita akan jadi murung, kita akan jadi tak lalu nak makan. Ya, betul. So, now I know that apa yang berkaitan dengan mental pun affect kita punya body lah. Yes, benar. Faham? Cik Kim, boleh tak? Kan so topik kita pada hari ni adalah tentang family, tentang emotion and also tentang especially untuk ibu-ibu dekat Malaysia ni kan. So, adakah rawatan apa itu kan? Rawatan alternatif psikiatri. Baik. Dia beza dengan psikiatrik biasa. Maksud rawatan psikiatrik alternatif ni dia tidak pergi kepada ubat-ubatan seperti yang sedia kala. Dia pergi kepada rawatan terapi-terapi bentuk interkini. Contoh terapi drama terapi. So macam mana individu tu nak melepaskan rasa-rasa stres dia, emosional dia, anxiety dia melalui drama. Baru buat pada satu kelompok, mereka mengekspreskan satu perasaan, rupanya individu ni mengekspreskan perasaan panik dia. Dia tak boleh ekspreskan panik dia selama ni. So dia ekspreskan melalui drama terapi. Saya bagi 10 minit untuk dibuat. Dia lepaskan semua. Lepas habis tu lega. Dia rasa anxiety dia tu hilang. Dan dia kata inilah faktor. Dia kata faktor punca utama anxiety, panik yang dia alami tu kerana tekanan akademik yang diberikan oleh ibu bapa dia. Dia simpan lah. Parenting Asia kita ni dia banyak cerita berkaitan dengan kau kena patuh dengan mak ayah kau. Betul. Kau tak boleh kata no. Betul. Bila kau kata no, habis kau kena kerat. Itu menjadikan dia rasa tak boleh jadi macam ni kan. Gitu. Apa macam kan sometimes kan orang youngsters nowadays
kerap sangat self-diagnosis. Self-diagnosis kan. So sometimes diorang tak dapat nak bezakan, betul ke ini related to my mental health ataupun sekadar adrenaline rush je. Ya, baik. So kepada yang muda-muda ni lah kan, dia selalu self-diagnosis. Saya tak berapa galakkan. Okay. Walaupun saya bukan psikiatrik, saya bukan kaunselor, saya bukan psikologis, saya adalah pakar perunding kesihatan mental forensik yang hanya tengok apa keperluan individu. Jika ada simptom-simptom tu, kita serah kepada psikiatrik. Dan mereka akan pergi diagnose detail dan disarankan kepada para pendengar yang muda-muda lah kan. Okay, selalunya pergilah jumpa pakar. Jangan tengok AI sekarang ni. Kan? Dah berkawan dengan AI. Betul. Lepas tu AI kata boleh kau nak kawan dengan aku, tapi syaratnya kau kena bunuh diri. Sudah. Habis. Lah. Ini yang berlaku ni. Because AI is not, dia tak ada emotion. Dia tak faham pun apa yang kita rasa. Ya, benar. Sangat penting untuk kita jumpa orang yang memang pakar dalam hal ni. Ya, betul. Okey, seterusnya saya nak tanya, contohlah kan, forensik kesihatan mental iaitu satu bidang yang menggabungkan ilmu tentang kesihatan mental dan undang-undang atau sistem kehakiman. Apa, boleh bagi contoh tak? Contohnya, para pendengar Allah sekalian, mungkin dekat luar sana tak pernah dengar kesnya. Dia bahasa mudah gini. Contoh, ada satu kes, saya bawa contoh kes lagi mudah. Contoh, ibu mertua menekan mental menantunya sehingga teruk, okey, sehingga parah, mental damage. So apa menantu perlu buat? Seharusnya menantu yang mengalami penderaan mental daripada mertuanya pergi mendapatkan tempat rujukan yang betul dan berkait dengan undang-undang. Maksudnya apa? Maksud dekat sini, kalau dia kena dera mental dengan mertua dia, maka seharusnya nombor 1 dia kena buat laporan polis dulu. Dia suruh undang-undang. Oh, boleh kalau walaupun mental torture? Yes. Yang ni memang ada aktanya. Contoh kalau kita tengok, dia termasuk dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Akta 521. Dan ianya terpakai juga dalam sistem kekeluargaan. Contoh, kalau suami abaikan emosi isteri. Okay. Isteri berhak untuk dapatkan hak dia, melapor kepada pihak berkuasa. So contohlah kalau isteri rasa terabai, emosi tak dilayan lah. So, isteri boleh report dekat polis. Isteri boleh. Okay. Contoh, saya pun baru tahu. Contoh. Ada satu kes yang datang jumpa saya, Cik Kim, saya dah terabai. Emosi saya terabai, emosi anak nak terabai. So bila sebut pada suami, bila dah berbicara pada suami ignore. Okay. So lama-lama bila pengabaian mental emosi, dia jadi tertekan. Betul. Bila tertekan, so kerjaya dia pun habis, dia punya performa rumah tangga pun habis, jadi berantakan, akhirnya menuju pada jalan perceraian. So sebelum pergi ke situ, sepatutnya para wanita yang mendengar ni, dia kena ambil kumpul semua bukti dulu. Faham. Lepas tu dah kumpul bukti apa yang suami buat pada dia, pengabaian emosi ke mental ke, akhirnya pergi jumpa, buat laporan polis. Laporan polisnya antara contoh, saya sekian-sekian dengan ini melaporkan bahawa saya mengalami pengabaian emosi daripada suami saya sekian-sekian. Ada pengabaian emosi jejak 3 tahun tau Kis. Dia terabai, kesian. Wanita dekat luar banyak terabai emosinya. Kadang-kadang saya marah juga dengan suami lah. Dengan grup lelaki saya ni lah kan. Tapi lelaki yang baik-baik ada. Betul. Kena yang jenis macam ni. So mana hak seorang wanita yang sepatutnya diletakkan di tempat yang betul. That's why forensik kesihatan mental ni pergi ke dalam melihat isu-isu kesihatan mental kaitan dengan akta undang-undang di Malaysia. Gitu. Kami orang tak tahu sebenarnya Kis. Betul, saya pun baru tahu. Saya rasa pendengar-pendengar kat luar sana pun baru tahu jugalah kan. Betul. Sebab benda ni benda baru. And benda baru yang saya sendiri tahu lah. Mungkin ada yang dah tahu. Sebab yelah, kita tak expect lah. Contohlah kan, ada je banyak kes yang contohlah gaduh, suami isteri bergaduh, lepas tu pergi report polis, cakap awak selesai baik-baik lah. Kalau kan ada orang kata kan, pergi selesai baik-baik lah dengan suami kan, benda ni tak perlu report polis pun, benda ni tak perlu bagi tahu pada sesiapa lah, jaga aib suami lah, benda macam tu. Jadi benda-benda macam ni yang menyebabkan ramai perempuan kat luar sana, saya rasa macam
Tak apalah, tak payahlah. Itu yang sampai drag beberapa tahun tu. Ya, benar. So dalam kes ni sebenarnya wanita kena tahu letak hak dia kat mana. Sama juga lelaki bila terkena penderaan mental daripada isteri, dia pun kena tahu letak hak dia kat mana. Hak yang dilindungi di bawah undang-undang Malaysia sangat banyak. Penderaan, rumah tangga, okey. Lepas tu hak pengaiban nafkah. And then kat situ juga hak berkaitan dengan pemeliharaan akal dengan nyawa. Contoh kalau si suami buat deraan mental emosi kepada isterinya sampai mental damage. Dalam otak kita ni ada part-part yang boleh damage. Macam kes yang saya sebut tempoh hari. Okey. Dek kerana mertuanya buat mental damage kepada otak dia, so dia mengalami gangguan mental di part-part tertentu dalam otak. Contoh di part bahagian emosi. Nilai, kalau kita nak tahu nilai untuk part emosi saja RM50,000. Kena minta ni. Memang wajib minta Minta lah, bagi saya RM50,000. Lepas tu bahagian kognitif, pemikiran kat depan. Dia dengar orang bercakap tapi pemesongan otak dia terima maklumat cara lain dan terpesong sampai salah maklumat dalam otak dia. Kat situ part dah RM50,000. Gabung dua dah RM100,000. Ramai wanita kat luar sana yang tak tahu benda ni. Kesian, sangat-sangat kesian kes. Yelah, because of the sentiment yang orang luar dah tetapkan, isteri kena jaga suami. Tapi kebanyakan lelaki yang kita nampak lah, yang viral-viral kan, tak beri nafkah lah. Lepas tu macam kes baru-baru beberapa hari ini kan, yang dalam live pun memberi... Cik kita tahu? Ya, tahu. Tengah-tengah malam ada orang WhatsApp saya minta ulasan. Sebab benda macam tu kan. Mungkinlah saya faham je, lelaki ni kan yang macam Cik cakap lah, ada had. Perempuan pun ada had masing-masing. So basically sebenarnya dua-dua pun main peranan penting untuk menjaga emosi masing-masing. Benar. Kalau seorang melebihi dia, seseorang tu akan menyebabkan seseorang tu bertindak sebegitu kerana satu perkara lah. Ya, kita panggil provokasi. Yes, provoke. Provoke tu yang menyebabkan tindakan tu berlaku. Ini yang jadi ni. Kita ada akta provokasi. Akta provokasi pula. So, contoh kalau mertua tu banyak provoke. Ni kita cerita bab mertua sebab 7 hari mencerita ilmu banyak kan. So, mertua-mertua jenis macam membuat provokasi banyak pada menantunya sehingga menantunya bunuh mertuanya. Ada kes. Okey, so apa berlaku? Mahkamah jatuhkan hukum individu ni dihukum mati. Okey, tapi bila di fight balik, dia dapati bahawa dia tak berniat pun nak membunuh mertua dia. Faham? Kerana provokasi yang berlebihan, jadi disabitkan akta provokasi, maka dia terlepas daripada dijatuhkan hukuman mati, hanyalah diperintah untuk mendapatkan rawatan psikiatrik. Ini yang bahayanya. Kalau dalam keluarga kita banyak provok, sama ada menantu kepada mertua ke mentua pada menantu kepada anak sendiri sekalipun, dia boleh jadi satu perkara yang sangat membahayakan sebenarnya. Yelah. Jadi sebenarnya kita kena jaga tapi kain sendiri je lah kan. Tak perlu nak tu. Pandai-pandai je lah. Semua pandai-pandai. Tapi ada had lah masing-masing kan. Ya, betul. Kenalah menjaga hati isteri, hati suami. Tak perlulah provok-provok. Ada masalah, selesai baik-baik. Ya, communication. Ya. Yang penting sangat tu communication. Sebab kan bila berlakunya pertelingkahan antara keluarga, so dia akan efek pada anak. Ya, betul. Tak? So apa yang Cik Kim boleh ulas tentang cara orang Malaysia atau Asian parenting lah kita panggil kan. Okay, so kalau Asian parenting ni kita ambil 3 kes. Satu kes parenting style Melayu. Style Melayu, betul. Melayu kan. Engkau kena dapat A straight. Mak nak engkau jadi doktor. Lepas tu ini dirujuk pada saya balik. Saya tanya budak tu, saya bukan nak jadi doktor pun. Kan? Tapi kerana taat dan patuh dengan mak ayah dia. Autokratiknya seorang ibu ayah untuk membentuk anak dia. Dalam keadaan begitu ada baiknya. Ada setengah kes jadi manusia lah. Alhamdulillah. Betul. Ada setengah tak jadi. Dia jadi lain.
Terbalik pula Dia lah. terbalik pula. Jumpa saya, Cik Kim, saya nak bunuh diri. Pening. Okey. Lepas tu, kalau style Chinese punya parenting, dia dah awal-awal 5 tahun, anak dia dah campak pergi masuk tuition. Kan? Tuition sana, tuition sini. Memang terbangun, anak dia tu akademik bagus apa semua, tapi emosi gagal, out. Okey. Kalau yang Indian pula, Indian punya style, sebab saya pernah mengendalikan kes-kes macam ni dekat lapangan. Ada Indian datang jumpa saya tanya, you punya anak jadi orang bagus. Sebab kami punya didikan kolektif. Kolektif maksudnya gabungan atuk nenek ada. Kan orang India kan kalau dia punya bonding tu memang kuat kan. Keturunan dia tu kuat kan. So akhirnya jadi terbentuk anak yang diinginkan. Namun kekurangan satu adalah dia tak boleh nak, anak tersebut tak boleh nak buat keputusan. Tak boleh membuat sebab terlalu banyak nak kena reverse sana lah, nak kena reverse sini lah, gitu. So ada 3 gaya lah kalau dekat Malaysia ni. Satu yang gaya Malay punya, satu gaya Chinese dan satu gaya Indian. Kalau macam kan skeptikal lah. Kalau orang-orang Melayu kena belajar pandai, kena jadi doktor. Untuk tolong orang. Yelah spekulasi orang kata doktor kaya, doktor banyak duit, lepas tu dapat tolong orang. Tapi itu atas minat masing-masing juga, atas minat anak-anak. Sebab kalau tak, benda ni akan jadi, that's why apa kita panggil, percentage of budak-budak yang stress, anxiety, depressed makin lama makin nampak. Lagi-lagi dalam sekarang kita dalam dunia social media kan. Macam sebelum ni mungkin ada tapi tak terlalu expose because of tak ada social media lah kan. So kalau macam kita itu Asian parenting based on the pendidikan. What about the case yang macam kan tadi kita cakap pasal bercerai-berai, apa impaknya kepada anak-anak? Okey, impak kepada para pendengar mata Allah sekalian, impak kepada anak ni besar. Anak boleh jadi rebel. Anak boleh jadi marah, tak tentu hala. Lepas tu anak boleh jadi panik, dia boleh jadi anxiety dan kerisauan. Sebab dia sudah ditinggalkan oleh ibu ayahnya dalam keadaan, bahasa mudahnya, broken family. Berantakan. Bila berantakan tu, dia jadi satu masalah. Bila contoh, katakan dekat sini adalah suami, ayah dia, sini mak dia, tengah-tengah dia. So, bila ayah dia let go, so dia tinggal dengan mak dia. Ni saya jumpa banyak kes ni. Mak bantai anak, tak puas hati. Rupanya dendam dengan bekas bapaknya. Pening. Jadi kat sini yang jadi punching bag anak. Datang jumpa saya, Cik Kim. Saya ni, umur kau sekarang berapa? Saya dah nak SPM. Habis tengok lain macamnya. Oh, bapak saya ni gini, mak saya gini. Habis sekarang ni kau tinggal dengan siapa? Dengan mak. Habis mak kau buat apa? Punching bag tiap-tiap hari dia. Kesian lah. Jadinya rantaian tu kena putuskan sebenarnya. Kesian. Sampai datang jumpa saya, lepas tengah-tengah borak, dia sensil tangan. Kau buat apa kat tangan kau ni? Toreh tangan. Dia cakap, apa hal kau toreh tangan? Saya tak puas hati. Tak puas hati dengan siapa? Mak ayah saya kerana bercerai. Dan dia punya kesan jangka panjang dengan pendengar yang mata Allah sekalian, kesan jangka panjang adalah individu ni dia akan meningkat dewasa dan remaja. Dewasa, dia akan bawa rantaian tersebut dalam hidup dia. Habis punah dia punya institusi keluargaan masa depan. So contoh macam mana seseorang anak tu nak stop the macam perasaan tu kan, anxiety, sedih tu kan, daripada berlanjutan. So adakah dia perlu seek help ataupun buat tak tahu je, because orang cakap time will heal lah kononnya. Okay, baik. So kalau anak-anak yang jenis macam ni, dia kena cari pertolongan yang tepat. Janganlah pertolongan AI, YouTube apa semua, tak kena zaman sekarang kan. So dia kena cari orang pakar lah. Kaunselor, kita ada kaunselor kesihatan mental dekat Malaysia ada, psikologis ada, psikiatris ada, terapis profesional ada. So, talian kita punya talian kasih pun ada. Cari tempat yang betul untuk dia dibantu. Kalau tak nanti dia jadi melarat. Dia tak tahu apa yang sepatutnya dia dapat. Hak-hak dia sepatutnya dapat. Dia tak tahu, habis. Masa depan dia pun gone.
Ni yang saya sedih dan sangat takut dekat luar sana sekarang ni. Dia bagai api dalam sekam. Makin makin besar. Tahu-tahu aja tahun 2022 1299 kes penceraian. Tahun yelah lepas COVID kan. 1299 yang dicatatkan oleh JKM. Oh, saya cakap 2022 kes. 2025? Makin lama makin banyak. Makin bertambah. Berapa tahun ni? Dah 2022 sampai 2025. Berapa tahun dah? 3 tahun. 3. Bayangkanlah. Kalau 1299, 3 tahun. Itu kadang-kadang saya borak baru dengan isteri saya. Yang dulu mungkin kalau 1 jam, mungkin 10 pasangan. 1 jam 10 pasangan. Tapi sekarang ni rasanya setiap 5 minit je 2-3 pasangan. Setiap 5 minit je 2-3 pasangan. Ini yang menjadikan kita rasa berderau darah. Gitu. Yelah, because kalau boleh divorce is the last thing yang kita nak lah. Because yelah, kita kahwin pun sebab yelah cinta, sayang, masa mula-mula ada spark, ada suka sama suka. Tapi bila dah kahwin, tiba-tiba lah time tu tak kena lah, itu tak kena. Masa bercinta elok je boleh nak fix semua benda tu. Jadi macam kesan dia yang long term of course lah pada the couples. Tapi yang paling affected adalah anak mereka lah, kalau ada anak kan. Ya, betul. So kes daripada pengabaian, kes daripada abuse. Memang kesian lah untuk anak-anak kan. Okay, so kita ada facts dekat sini. Kajian daripada UK, anak daripada keluarga yang berpecah atau broken family mempunyai 5 kali ganda lebih lebih terdedah kepada masalah mental. So kalau budak-budak macam ni kan, macam mana kita nak detect? Okay, selalunya kalau mereka jumpa saya, mungkin saya akan buat style melukis dulu. Saya bagi ke typo. Okay, sekarang ni aku nak engkau dengan dewan ni, saya bagi bahasa aku engkau je. So aku nak engkau sekarang ni, engkau lukis apa yang kau nak lukis. Apa yang dalam kepala engkau lukis je. Saya bagi masa dalam 5 minit. Dia orang lukis rumah, lukis pokok, lukis ni. Daripada lukisan tersebutlah dapat diketahui bahawa individu atau anak ini mengalami gejala gangguan mental, emosi atau bagaimana. Contoh, kalau dia melukis gambar diri dia, lepas tu dia conteng dekat kepala, dia hitamkan kat kepala, kita tahu ada something wrong yang berlaku pada diri dia, khusus di bahagian-bahagian ni. Kalau ada pula di bahagian perut, dekat bahagian perut, ada something wrong yang pernah berlaku. Ada satu kes anak yang terabai begini kerana penceraian. Bila dalam sesi dibuat, dia gores pada perut dia tau. Hitam perut dia. Saya tanya satu soalan dia. Pernah orang ada sentuh-sentuh ke awak punya perut atau bahagian-bahagian sulit awak? Dia kata ya, ada. Dah mula berderai air mata. Yang buat itu bapak dia. Pening. Oh, saya cakap, oh my God. Lepas tu macam mana? Okay, bila kan dah jumpa Cik Kim kan, then if dia cerita, then apa solution yang boleh diberikan kepada mangsa lah. Panggil mangsa lah kan. Mangsa lah. Dan adakah dia terima benda tu dengan secara positif ataupun ambil masa untuk dia hadam benda tu? Okay, soalan yang bagus. Maknanya first thing first, ada yang ambil masa. Okay, sebab dia berada dalam keadaan trauma. So nak kena dirawat trauma dulu. So saya rawat trauma dia dulu. Lepas dia dah okey sikit dengan trauma dia, dia boleh facing dengan trauma dia tu, barulah saya cakap, nampak gaya ni, kes awak ni memerlukan pada lanjutan. Mungkin kalau trauma awak terlalu tinggi, jawapannya saya passing awak ke psikiatrik untuk pergi diagnose detail lagi, dan mungkin awak memerlukan ubat-ubatan khusus. Sebab dia berada dalam keadaan trauma yang sangat tinggi. Ada yang pula dia lukis muka dia tu, kepala je. Badan tak ada, semua tak ada. Kepala kes. Lagi dahsyat. Saya tanya, engkau pernah terfikir nak mati ke? Dia kata ya. Tiap-tiap hari ada benda berdengung kat telinga dia. Dengung, suruh mati. Bila siasat,
Inilah forensik kesihatan mental ni, kita menyiasat ni. Detektif kan. Oh, itulah tujuan forensik. Yes. Menyiasat sedalam-dalamnya punca dan akar masalah itu dan kita buang dan rawat dia. Sehingga akhirnya dia boleh tumbuh balik diri dia dengan yang bagus dan walau apa sahaja cabaran datang lepas ni pada dia okey. Itulah matlamat forensik kesihatan mental supaya dia kembali mental dia dengan lebih baik. Saya pun baru tahu kita so maksudnya kalau contoh seseorang tu datang dia anxiety, dia ada masalah, dia tak tahu nak cari siapa. So the first step is sama ada cari kawan-kawan lah, itu kan satu. Tapi selalunya kawan kita bukan pakar, kadang tak faham pun. Sebab itulah ada kes-kes yang suicide, benda-benda macam tu kan. Kalau sebab kita tak jumpa orang yang betul dan tidak mendapatkan nasihat yang betul dan tidak mendapatkan cara rawatan yang betul. So kalau contohlah orang tu mempunyai masalah yang ini, adakah dia perlu jumpa psikiatrist atau jumpa dengan forensik dulu? Soalan yang bagus. Selalunya kalau dalam kes macam ni, saya akan minta dia pergi jumpa pakar dululah, doktor pakar. Okey, para pendengar yang mata Allah sekalian, dengan kes sekali, okey, kita ada 4 pakar yang perlu di-refer dekat Malaysia ni. Satu, kaunselor kesihatan mental. Memang ada ilmu kesihatan mental. Dia tak sama dengan kaunselor biasa. Okey, yang kedua, kalau tak jumpa kaunselor kesihatan mental, jumpa psikologis klinikal. Yang memang boleh mendiagnose dari sudut klinikalnya apa yang berlaku pada individu ni. Kalau tak dapat jumpa psikologis klinikal pun, direct psikiatris. Dia bila sebut psikiatris ni, stigma orang kita, aku tak nak pergi nanti gila dia tu. Satu, lepas tu tak solat lah. Lemah iman lah. Pelik. Cakap pergi masjid lah, pergi semayang. Tak pergi masjid, pergi semayang apa benda semua kan. So, jumpa psikiatris untuk apa? Untuk dia dapatkan diagnos sebenar apa yang dialami. Lepas tahu dialami, selalunya mereka dah dapat laporan tu, dia orang passing ke saya lah. Okey, individu dapat laporan daripada doktor psikiatrik. Individu tu bawa laporan tu jumpa saya. Jadi saya akan forensikkan sedetail-detailnya. Itu ya ada muntah-muntah tau. Ada yang bila saya buat itu dan ketika di-diagnose dan ketika juga di treatment muntah keluar. Stres sangat tu. Lagi satu, kalau wanita terlalu stres dalam hidup dia, 6 bulan period tak datang tu. Balkis. Satu kes, wanita ni jumpa saya. Cik Kim, saya dah bengong lah. Saya tak tahu nak buat apa dah kan. Kan? So, apa hal? Gini. Saya tengok lain macam je dia punya wajah tu kusut, masai. Lepas tu hitam kelam. Sekarang ni ada sesuatu. Saya tanya, awak didiagnose oleh doktor psikiatrik menghidap bipolar disorder? Dia kata, ya. Okey. Lepas tu awak ada panik juga ya? Ya. Triple, fourfold, waffle terus nanti. So, bila dijalankan treatment tersebut, dalam setengah jam, lepas tu dia terkencit pergi bilik air, darah hit dia turun, melempar ruah. Giling kepala dia. Dah habis berubat ke mana saja. Selalunya kalau forensik kesihatan mental ni adalah orang yang terakhir selepas dah jumpa pusing, dia tak tahu, akhirnya jumpa saya. Teruk kan. Kesian. Kadang wanita dia macam mana dia fikir dia satu wanita khususnya, bukan semua wanita lah kan. Wanita yang ada ilmu, dia belajar bagus lah. Ilmu kesihatan mental ni ramai wanita dia tak cakna. Betul. Kan? Dia tak nak keluarkan invest duit sendiri ke apa ke untuk caknakan diri dia. That's why bila berlaku macam tu, dia macam ni lah, termanggu. Nak buat apa? Nak cari siapa? Nak buat apa? Pening fikir. Mudahlah kita ada Kelab Hama dah. So at least this is the platform where we share about kat mana nak cari kan. Ya, betul. Jadi perempuan ni itulah masalahnya dengan kan perempuan banyak main emosi. Sedih emosi. Tak dapat coklat emosi. Saya lah tu. Tak dapat bunga emosi. Lepas tu apa lagi? Yang paling teruk adalah yang kita panggil postpartum depression lah. Yes. Ini yang kebanyakan perempuan dia tak perasan pun dia ada postpartum. Contohnya macam, saya nak bagi contoh macam mana Contoh postpartum depression.
abaikan anak yang masih kecil. Ya. Itu pengabaian. Itu one of the masalah, the problems yang ibu sendiri, yang ibu yelah, especially first time mother, tak tahu nak cari siapa. Kenapa aku macam ni? Kenapa? Pasal ada intrusive thoughts kan, rasa nak campak baby lah. Kan benda-benda macam tu kan berlaku. Yeah. So how do these mothers seek help? Ramai mothers dia tak nak yang first kan, baru dapat anak apa semua. Dia tak ada, dia tak rasa benda tu sebagai satu benda yang aku boleh settle down sikit. Sebenarnya dia mengalami kemurungan tu selepas bersalin. Ramai kat luar guys. Ramai orang kat luar, wanita khususnya, yang mengalami kemurungan selepas bersalin. Dan dia pun tak sedar bagaimana kemurungan itu berlaku. Sebab tu saya bercakap kadang dengan suami. Saya bercakap, okey, benda yang paling utama kalau nak menghadapi sebelum terjadinya kemurungan selepas bersalin ni, saya akan tanya satu soalan pada suami. Selalunya saya akan tanya, para suami ada mandikan isteri tak selama 7 hari selepas dipantang? Oh, ada kena-mengena Ada kena-mengena sebenarnya. Melalui kajian di lapangan saya dalam kesihatan mental, bila saya tengok, rupanya ikatan memandikan isteri ketika dalam berpantang adalah satu treatment yang bagus untuk memulihkan balik emosi isteri. Tak ramai lelaki yang buat benda ni. Boleh saya tanya, kalau dengan lelaki 10 orang, seorang ni buat. Sebab dia kata bos bagi 3 hari cuti je, lepas tu dah tak boleh. Saya rasa suami-suami pun tak tahulah benda ni. Memang ramai suami tak tahu. Jadi suami pun kena, isteri-isteri kat luar sana yang tengok kita punya podcast ni, tolong share pada suami Share pada suami. Mandikan isteri lepas bersalin 7 hari at least, supaya emosi makin stabil. Sebab dia sentuhan kan, kulit ke kulit ni. Alah, tak nak Cik Kim apa hal, nanti lain macam. Kau dah tahu isteri kau ni dah bersalin. Kau otak kau dah tahu, tapi kau nak buat juga buat apa kan? So baik kau buat, belai dia elok-elok. Okey, sediakan prasarana mandi pagi 3 kali Pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali. Tak salah. Kerana dia berkaitan dengan hormon dalam tubuh individu yang bernama isteri. Itu harus dia dijaga, guys. Apa contoh kalau macam isteri dia ada postpartum depression, tapi dia tak tahu pun itu postpartum depression. Macam mana saya nak bagi contoh dia, sebab yelah first time mother kan, first time mother dia tak tahu pun yang tak mungkin ini biasa. Sebab ini yelah first time menjadi mak kan. Okay, ni biasa. Tapi sebenarnya tak. Itu benda tu bahaya and boleh lead to another action lah. Itu sebab tu yang baru-baru ni ada kes yang membunuh bayi pukul baby 2 bulan tu kan. Itu pun kes yang macam suami pun main peranan penting untuk bantu emosi isteri. Sebab saya baru je beranak 4 bulan. Jadi saya faham sangat. Memang suami tu memainkan peranan yang sangat penting atas emosi isteri. Tapi kalau dah dua-dua stres, nak buat macam mana? Ya, betul. Sebab dia macam ni. Kepada yang mengalami isu-isu macam ni, peranan suami tu penting lah. Kalau suami tengok lain pesennya, baru ni ada seorang suami telefon saya, Cik Kim, isteri saya gini. Saya tanya, isteri awak baru bersalin? Saya tak ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, sebelum tu lah saya cakap. Ketika mana isteri 9 bulan tengah mengandung, dua-dua suami isteri kena cari ilmu kesihatan mental, masuk kelas. Macam mana nak mengendali emosi-emosi. Sebab nak kalau perkahwinan pertama, lepas tu dapat anak pertama, mana ada orang ajar kita, Kis, kau kena jaga anak kau macam ni. Lepas tu tengah malam nangis, siapa nak kena bangun? Biasalah tu. Nak tukar pampers. Ilmu tu tak akan dapat dekat buku teks, tak ada. Ilmu tu wajib dipelajari dengan orang-orang pakar, jumpa masuk. Kalau kat hospital dia memang ada kelas-kelas dia. Apa kita panggil maternity kelas tu lah. Kelas maternity lah. So kelas tu kan. So kadang jumpa Cik Kim ada kelas buat untuk 9 bulan. Boleh sebulan sekali datang. Contoh macam mana nak membantu ibu nak bersalin tanpa rasa sakit.
Kan? Ada cara dan kaedahnya. Betul. Bila tahu keadaan postnatal depression ni, so kalau tahu tengok ada lain pasiennya, cepat-cepatlah jumpa pakar. Siapa yang kena detect lain macam ini aku ni ke suami ke diri sendiri kalau perempuan kan. Tapi perempuan ni emosi pun tak stabil. So maksudnya orang sekeliling lagi penting lah kan. Orang sekeliling paling penting. So basically semua orang sebenarnya kena belajar tentang pentingnya untuk kita diagnose. Kita kena perhati, kita kena ambil tahu. Kalau kawan-kawan kita yang berbenah kan, tiba-tiba diam, tak buat apa-apa kan. Tanya okey ke tak? Betul tak? Tanya khabar kan? Ya, tanya khabar. Sebab benda tu emosi. Benda tu mungkin dia tak okey, tapi dia tak tahu nak cari siapa. Ya, betul. Tapi so bila berlakunya benda itu, contohlah benda ni berlanjutan sampai anak kedua, anak ketiga, keempat. So benda tu akan efek pada anak-anak lah. Memang efek. Memang sangat efek. Para pendengar minta Allah sekarang, jangan main-main benda ni. Sebab dia berantai. Dia sebab emotion. Energi. Energi mata kasar tak nampak tapi dalam rasa. Contoh, kalau lah maknya tu dalam pantang tu pernah mengalami kemurungan selepas bersalin. Bila anak-anak membesarnya, anak-anak dia pun akan, contoh kalau ada 5 orang anak, perempuan, contoh kalau ada 3 perempuan 2 lelaki, mungkin 3 perempuan ni ada tendensi untuk dapat benda yang sama. Dia boleh berjangkit sebenarnya. Benda-benda kesihatan mental ni mata kasar tak nampak tapi emosi yang membawa. Luar nampak okey, dalam tak tahu. Okey ke? Ya, aku okey. Tengok lain besen. Kau ni bukan tak okey ni. Aku saja kau pergi jumpa pakar lah. Jangan main lah. Tak nak lah. Nanti aku dituduh gila. Itu masalah tu, Sigma. Sigma orang kita dituduh gila. Jumpa pakar, cik gila. Jumpa pakar. Habis kalau saya gini, saya tugas forensik kesihatan mental, saya gila juga. Tak tapi boleh kan? Susah tak untuk asingkan? Yelah, orang duk cerita-cerita masalah kan. Cerita masalah benda tu takut terbawa-bawa lah sampai ke rumah kan. Orang ni datang luar, lepas tu ke rumah jadi kita pula yang jadi stres. Pernah tak? Okey, Alhamdulillah. Setakat dah servis saya 15 tahun dalam bidang ni, saya tak ada sampai tahap macam tu lah kan. Sebab kita memang diajar secara kepakarannya supaya bahasa mudahnya kes, kalau aku duduk kat sini rawat engkau, okey, itu masalah engkau, bukan masalah aku. Dia punya prinsip. Kau masalah engkau. Aku duduk sini membantu apa yang sepatutnya aku bantu. Gode dalam kepala engkau, apa yang berlaku susun balik, and then kau sehat. Dah habis cerita. Tiba-tiba saya rasa macam ada wall Ada wall. Tiba-tiba saya rasa macam ada barrier pula kat sini. Macam okey. Dia campak. Itu masalah awak. Jangan tu. Saya bagi solution je. Macam tu, faham tak? So solution tu kadang bukan datang daripada pakar. Solution tu datang daripada otak dia sendiri. Sebab benda tu dah ada dalam otak dia. Cuma buat ke tidak je. Cuma buat ke tidak. Itulah peranan forensik kesihatan mental ni. Susun balik, tengok, diagnose, susun balik dan bagi pil dia. Tap, dah. Cerita balik. Puzzle lah. Puzzle kembali. Forensik ni dia sebab kan berterabur. Forensik tolong. Tolong susun kembali. Susun je. Okey, pap letak. Kan okey. Sebenarnya boleh je buat. Boleh je buat. Tapi kena cari orang yang betul lah, orang yang tepat untuk kita diagnose apa problem masalah ni kan. Ya betul. Okey, kan tadi kita cakap pasal related to anak kan. Ya, betul. Berantai. Ya. Efek pada anak-anak. Especially pada contohlah anak-anak yang ada masalah broken family ni. Dia punya tendency toward mental health tu lagi tinggi. Betul. So dia punya problem tu, contoh anaknya yang masalah, mak bapaknya yang bermasalah, tapi anaknya nak seek help, tapi anaknya tak tahu dekat mana. So how do we help these kids? Sebab itulah kadang kids yang zaman sekarang ni dia bagus dah. Sebab sekolah-sekolah, dah ada sekolah-sekolah buat hari kesedaran kesihatan mental sekolah. Menjadi satu sekolah, panggil saya 1,000 orang. Budak sekolah menengah. So kita bagi 2 jam untuk kesihatan mental dia dan yang itu dahsyat. Rupanya dia orang 1,000 orang tu sedang mencari solusi. Ada yang bertanya, dia punya ayat, dia punya soalan tu expert daripada orang dewasa. Cik Kim, apa hal? Angkat tangan. Saya nak tanya, insomnia atau apa? Budak. Dah sekolah rendah dah pernah tanya tu, sekolah menengah pun tanya. Sekolah menengah up lagi. Cik Kim, saya nak tanya personality disorder tu apa? Semua soalan-soalan yang bila saya tanya balik kat dia orang ni,
Kau tengah cari apa sebenarnya? ADHD lah. Semua. Lepas tu ada seorang tu kata, saya ni macam kecelaruan identiti. Dia kata. Self-diagnosis. Kan? Budak Betul sekarang. kan kau self-diagnosis sendiri apa benda semua? Betul. Ini tu dia buka cerita. Ini mak bapak saya macam hal lah. Apa hal pula mak bapak kau? Broken. Dia macam ni tau. Kalau anak-anak yang sentiasa melihat mak ayah dia asyik marah-marah dia depan-depan, dia akan terbina trauma dalam otak dia tau. Dan dia akan rasa emosi tersakiti tu jangka panjang. Dan ada seorang tu kata, kalaulah aku boleh bunuh mak aku ni, dia bisik kat saya tu. Kalaulah saya boleh bunuh mak saya ni, hari ni juga saya bunuh mak saya. Dia bercakap, apa hal kau cakap macam tu? Saya tak tahan. Stres dengan mak. Mak dah bergaduh dengan ayah. Apa saya yang kena? Soalan. Jadi saya tanya satu soalan yang berjentik dia. Habis kau nak buat macam mana? Saya tak tahu nak buat macam mana. Tapi mujurlah sekolah, buat program-program hari kesihatan mental apa semua. Kawan-kawan saya tahu kat mana saya nak dapat. Itu kalau buat program, memang saya tak boleh duduk. Lepas habis je saya kena cabut. Kalau tak ramai yang beratur. Dan memang semua nak bercerita memang lah. satu bercerita, kedua dah tunjuk macam-macam ubat kecil-kecil. Dia cakap umur kau baru 15-16 tahun dah makan pil-pil yang high level tau. Saya tengok ini major depressive disorder ni. Besar tinggi ni, apa hal ni kau ni? Dan kebanyakan kalau dalam kalau 100 orang jumpa saya, saya tengok detail 50 orang tekanan akademik. Belajar stres. Berpunca daripada susah nak cakap. Tekanan yang diletak oleh family ke atas diri dia. Akademik. Faham. Akademik. Suruh belajar lah pandai-pandai. Pandai-pandai apa benda semua. Straight A. Kan? Kau tengok abang kau. Kau tengok sepupu kau. Zaman dulu boleh cakap lah, Kis. Zaman sekarang kau jangan buat. Kalau kau cakap macam tu, kejap lagi kita tahu-tahu je anak kita gantung dekat dalam bilik. Ada satu kes telefon saya. Cik Kim, anak saya dah tutup pintu. Apa hal? Tak tahu apa hal. Dah goncang. Tengok. Dan anak ni Gantung. dalam bilik. Apa yang kita terkeluar dekat paper akhbar, itu realiti sebenarnya, Kis. Yang kita tak boleh tolak realiti sebut. Sebenarnya kes-kes macam ni sebenarnya banyak kan. Banyak. Tapi tak terexpose because of kita punya skeptical, kita punya pandangan orang terhadap yalah kenapa nak bunuh diri kan, dosa, tak lemah iman. Cakap padahal benda tu penyakit. Sakit mental is sakit, kena seek for help. Kalau tak seek for help, sakit mental ni benda yang betul tau. Dia bukan main-main. Ada orang kata kau main-main nanti panic attack kau, anxiety disorder kau hilang lah gitu. Kau zikir lebih banyak. Betul. Saya pernah kena ada satu kes. Bila saya tersalah cakap dekat satu klien saya nak test. Kalau aku salah cakap ni, apa respon atau reaction klien? Klien tu bangun nak lempang saya, guys. Sebab dia kata, you tahu tak, tiap-tiap hari saya solat tahajud tak tinggal. Tiap-tiap malam solat sunat taubat tak tinggal. Macam mana saya boleh kena anxiety disorder? Nak jawab apa, guys? Maksudnya saya bukan pakar je, saya tak dapat terjemah. That's why lah maksudnya apa-apa gangguan mental dalam kekeluargaan ni, dia tak kenal mak bapak dia agamawan ke. Betul. Dia tak kenal mak bapak dia Tok Imam ke, Tok Bilal, dia tak kenal siapa. Kalau nak kena tetap kena juga, Kis. Susah lah macam tu. Pening. So macam mana kan budak-budak kan, so case sekarang adakah percentage orang yang sakit mental sekarang lagi tinggi daripada dulu ataupun sama je sebenarnya, cuma dulu tak terekspos? Dulu tak terekspos lagi. Sekarang ni expose. Ada seorang tu jumpa saya, Cik Kim, saya geleng kepala. Apa hal? Saya baru balik daripada ward psikiatrik. Tapi mengejutkan, Cik Kim. Apa hal? Saya cakap, tanya dengan individu ni. Ramai budak-budak umur age 13, 14, 15, 16 tahun dekat ruang menunggu klinik psikiatris. Maknanya, saya tanya kalau banyak berapa? Katakanlah, kalau saya tunggu tengok gitu, dia kata kurang lebih dalam 100 orang tak? Tinggi. Kalau satu hari 1 orang. Jam kepala. Jam kepala. Jam kepala doktor. Sebab tu doktor psikiatris pun angkat tangan kebanyakan dah.
tak tahu nak menangani macam mana lagi dah. Tapi kawan-kawan saya yang berada dalam setting ni kata kalau ada alternatif yang boleh bantu, kau tolong bantulah kata. Itu yang jadi tu. Lagi satu kan, sebenarnya kan ada masalah bila orang kan budak-budak ni tak dapatkan bantuan. Yelah, di hospital kena keluar duit. Pergi nak dapatkan rawatan mestilah kena keluar duit kan, ubat apa semua. Jadi adakah satu tempat yang mereka yang punya masalah ni untuk boleh seek, maksudnya boleh carilah tanpa perlu keluarkan duit? Paling mudah cari LPPKN. Okey, lembaga berkaitan dengan penduduk tu. Betul, Okey, LPPKN pernah dengar kan? LPPKN. Mereka ada K15. Betul. Dia ada K15. K15 betul. Tapi ramai tak nak manfaatkan. Saya pernah dengar sebab saya pernah sebelum ni saya pernah lah berkolaborasi dengan LPPKN untuk awareness tentang kanser. Banyaklah sebab dia keluarga kan. Dia sebab keluarga. So K15 ada dan mereka ada kaunselor yang boleh membantu mungkin secara profesional tanpa kena bayaran apa-apa. Okay, kalau nak pergi, kalau paling mudah lagi pun kaunselor dekat sekolah mereka. Jumpalah, jangan takut stigma, susah nanti aku nak jumpa kaunselor, nanti kaunselor cakap apa pada aku. Kaunselor bercerita. Kaunselor bercerita. Dengan cikgu-cikgu lain. Kan? Itu mungkin ada pengalaman buruk, yang lain tu letak tepilah. Sekarang ni macam mana kau nak dapatkan kau punya pertolongan? Hati berintih, tolong. Tolong. Tapi tak ada yang tolonglah. Sebab tak ada siapa dengar. Sebab kita tak cari kan. Rintihan yang tidak didengari inilah yang menyebabkan banyak lagi masalah gangguan mental yang tak selesai akhir-akhir. So, ada satu ayat ni saya cakap, pergi healing sebelum hilang. Cakap itu. So itulah maksudnya pergi cari seek help lah. Betul, kalau sakit pergi seek help. Sebab sakit mental ni is not something yang boleh dibuat main lah. Betul. Sebab yelah berapa banyak kes bunuh diri, berapa banyak kes bunuh anak, bunuh mak, bunuh siapa-siapa lah kan. So benda-benda macam tu actually needs more exposure. Perlukan pendedahan yang lebih supaya mereka yang mempunyai masalah ni boleh cari penyelesaian lah. Benar. So itulah back to kita punya topik tadi kan, kita cakap pasal anak-anak kan. Bila anak-anak ada problem, kesan emosi pada anak-anak yang berpanjangan, kena cari pertolongan. So cara intervention tu macam mana? Paling mudah kepada anak-anak lah contoh yang tak dapat mengungkap dia punya emosi. Nak cakap mak dia mungkin mak dia tak faham. Nak cakap dengan ayah dia pun dia tak faham. Dua-dua tak faham lah. Anak-anak sekarang kan, mak tak faham apa saya cakap, ayah tak faham apa saya cakap. Habis kau nak faham macam mana? Mudah aja. Ambil pensel, ambil kertas A4, kau conteng lah apa yang kau nak conteng tentang perasaan kau. Tak kisah kau nak conteng apa semua. Ada seorang tu dia conteng. Dia conteng macam bulat. Lepas tu mak dia ambil gambar hantar kat saya. Dia cakap, okey, saya dah faham dah apa benda yang berlaku dalam otak. Ini tengah serabut ni. Banyak sangat ni benda serabut. Cuba suruh dia listkan dekat kertas A4 sebelah apa benda yang serabut. Tulis je tanpa had dan mak ayah tak perlu tahu. So dia tulis. Okey. Lepas tu macam mana cik? Saya nak hantar direct ke apa ke? Minta anak WhatsApp saya. Anak WhatsApp. Perkataan dia Kish, takut. 30 perkataan takut. Takut apa? Di ujung dia tulis, dia lukis gambar mak dengan ayah. Tapi dalam bentuk gambaran haiwan. Parents dia buat dalam bentuk haiwan. Ya. Dia takut. Dekat sebelah tu gambar parent dalam bentuk haiwan. Kenapa dia apa kita panggil bukan bertalam dua muka, berlapik. Dia bukan berlapik. Apa yang ada dalam fikiran bawah sedar dia tu diterjemahkan dalam bentuk metafora gambaran itu. Dia menggambarkan ibu dia seperti serigala. Bapa dia digambarkan seperti seekor harimau jadian. Bayangkan? Garang lah apa maksudnya. Apa sifat? Dua-dua sifat tu.
Garang. Kalau serigala, Saya tak tahu. serigala apa benda saja dekat depan mata dia akan gigit. Nak benda yang dia nampak ada peluang yang boleh memuaskan diri dia. Dan bila saya tanya perlahan, apasal kau gambarkan wajah mak kau dengan serigala? Mak saya ni memang nampak aja peluang kalau orang cerita tentang kejayaan orang lain, tentang anak-anak orang lain, dia pun sama nak masuk. Dia tak boleh tengok anak dia direndahkan. Sebab tu dia dipaksa oleh mak dia supaya sentiasa dapat A. Nak matematik. Budak tu bila saya tengok, kau ni bukan kepala matematik kau ni. Budak seni, tiba-tiba kena force matematik. Budak ni dia sains sukan punya budak. Kan? Cuma bila konsult dengan parent tak terima. Parent tak nampak. Nak ke mana anak saya kalau ambil sains sukan? Padahal sains sukan sekarang ni banyak. Akan datang 10 tahun akan datang, negara memerlukan pakar sains sukan. Tapi kita tak ada. Budak-budak macam ni lah. Lepas tu apa lagi berlaku? Muka bapak dia tu. Asal muka bapak kau lambangkan macam tu? Bapak saya ni memang kalau dia geram, dia bantai habis lah saya. Maknanya didikan parenting macam tu masih ada lagi. Tahun 2025 tu. Didikan cara apa tu? Tegas ke atau? Dia bukan cara tegas tau. Kalau tegas, dengan marah sehingga hempas anak, mana yang sakit? Yang hempas tu lah sakit. Hempas anak. Masih ada lagi tau sebenarnya. Sampai sekarang betul. Sampai sekarang. Tu saya cakap, oh my god, 2025 masih ada lagi. So makna kata, ilmu parenting sepatutnya tiap-tiap hari kita wajib belajar. Betul. Kita bukan hari ni kita kahwin akad nikah, aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian, sah. Dah terus kita jadi parent. Belajar. Lengkap ilmu kita. Wah. Pening. Itu jadi kes. So maksudnya ilmu parenting ni adakah perlu diterapkan dari zaman persekolahan? Soalan yang bagus. Jawapannya iyalah. Anak saya kadang tanya. Anak itu soalan yang pelik-pelik sekarang ni. Betul? Kan? Di luar kotak. Di luar kotak dia. Siap, boleh tanya lagi kita. Macam mana Abi dengan Umi jumpa dulu? Nak tahu kisah bercinta pula. Padahal budak tu umur 7 tahun. Jadi macam mana kita nak explain dengan cara otak dia faham? Kan? So makna kata, bila dia boleh start bertanya macam tu kes, maknanya ilmu keibubapaan tu dia dah boleh tengok macam mana kita didik dia, macam ni kita belai dia, macam mana kita buat pada dia. So kalau sangat wajarlah ilmu parenting ni dipelajari daripada awal sekolah. Benda-benda yang simple-simple je. Kan? Benda-benda yang simple. Ibu bapa pun main peranan penting lah untuk didik anak-anak macam. Yelah, kalau kita tengok contohlah video-video kat luar sana kan. Ayah tolong ibu kemas rumah dari kecil. So anak pun akan terikut sampai ke besar. Cara didikan ibu bapa tu penting. Tapi untuk anak tu nampak cara didikan, ibu bapa perlu belajar terlebih dahulu. Betul tak? Yes. Kalau ibu bapa tak belajar, macam mana dia anaknya nak ikut? Dulu saya ingat lagi, saya belajar basuh pinggan. Dah makan, saya letak dekat sinki. Bapak saya kata, nak suruh siapa basuh tu? Kau basuh sekarang? Basuh lah kita. Tak kerti basuh. Tapi cara dia, kau kena belajar macam mana cara nak basuh. Tak kisahlah kau basuh macam mana cara, yang penting basuh. Kau janganlah jadikan mak kau hamba kau macam tu. Basuh pinggan. Bersih tak bersih, soal nombor 2 lah. Yang penting basuh kan. Yang penting kau belajar cara basuh. So letak. Lepas tu dia tengok, ni ada lagi sabun apa semua ni. Basuh lagi. Macam mana bilas? Bilas. Macam tu. Kesan minyak lah apalah. Kesan minyak. Benda-benda simple. Anak tengok, dia duplicate je. Itu modeling dalam parenting. Kalau dah tiap-tiap hari menjerit guys, bayangkanlah macam mana. Okay, kalau kita nak cakap pasal parenting tadi kan, gaya parenting asal jadi manusia berguna berlawan dengan keperluan emosi anak. Ya. Bila mak ayah terlalu kawal, anak rebel ataupun sama ada dia melawan atau dia pendam. So benda yang macam tu bila biar
dia berlarutan lah sampai ke dewasa. Lepas tu contoh kalau dia pula berkahwin, isteri pula jadi punching bag. Contoh isteri atau suami pula jadi punching bag. So macam mana gaya didikan, cara yang sepatutnya diterapkan oleh ibu bapa dekat Malaysia? Dia kalau ibu bapa kat Malaysia ni dia macam ni lah. Kita jangan terlalu tengok education boleh tak sangat. Nak education je. Tapi kita abaikan satu benda yang besar. Okey, para pendengar yang berkata Allah sekalian, benda yang paling besar apa dia? Dia ini potensi. Kadang-kadang potensi anak tu lebih besar Dekat tempat lain. Akademik dia ciput je. Tapi kerana kita besarkan potensi dia besar, akademik dia jadi besar. Faham. Apa yang terjadi dekat parenting kat Asia kita ni, kita besarkan akademik, kecil potensi dia. Padahal anak punya potensi yang saya lihat ada satu kes, sejak daripada umur 7 tahun sampai ke universiti, dia suka melukis. Cantik kes. Refer kepada saya. Tanya, apa hal kau drop satu semester ni dekat universiti? Saya rasa tak boleh bawa lah Cik Kim subjek ni. Saya rasa nak drop lah. Apa hal? Saya rasa saya salah ambil bidang. Ramai macam tu. Ramai macam tu kan? Habis siapa suruh kau ambil ni? Terus dia tak banyak cerita budak ni. Dia kata mak bapak saya suruh. Habis kekuatan kau apa? Okey, Cik Kim bagi kertas A4 dengan pensel, saya bagi. Dia lukis punya cantik. Pemandangan. Dan last dalam sesi tu saya cakap, budak ni kena polis potensi dia, besarkan potensi tu, baru pergi akademik. So, bila dia dah buat dekat kertas madung, dia buat mungkin dia punya lukisan, saya panggil parent dia. Puan tengok anak puan. Potensinya besar daripada akademik. Tapi jangan rendahkan potensi dia. Polis potensi dia, nanti kaitkan akademik. Jadi akademik tu jadi besar. Alhamdulillah lepas dah di restructure balik, parent dia boleh terima, sekarang dia dah grad pun. Alhamdulillah. So bawa dua-dua pula tu. Potensi besar, akademik pun okey. Yalah betul. So sekarang nak apa lagi? Sebab mungkin orang dulu dia lebihkan akademik because tak apa, kalau akademik okey, nanti apa-apa pun boleh buat. Apa nak kerja, contohlah, ambil lah sains. Nanti dalam bidang sains nak jadi doktor boleh, nak jadi engineer boleh, nak jadi businessman boleh. So sebab itulah orang dulu dia lebih terapkan akademik instead of talent dia orang lah. Basically macam saya sendiri kan. Saya ada beradik 8 orang. Saya sulung. Saya punya akademik tak adalah pandai sangat, tapi saya punya apa kita panggil potensi. Potensi saya lebih kepada sales, lebih kepada bercakap. Contohnya kan saya buat podcast ni sebab minat saya duk bercakap kan. Minat saya duk bercakap. Lepas tu kalau adik kedua saya, dia lebih kepada dia introvert. Dia lebih kepada benda-benda yang macam rumah tangga kot. Sebab dia memang masak pandai. Masak pandai, belajar pun pandai. Okey, adik-adik saya yang bawah-bawah ni yang kebanyakan daripada 8 orang, yang last tu autistik lah. Dia pandai juga, cuma dia pandai bidang dia lah. Tapi yang kita orang 7 orang ni, saya dengan adik lelaki saya yang sulung, yang dia adik lelaki saya yang sulung macam saya lah. Yang 5 ni akademik memang top, pandai sangat. Cuma ada orang ada minat masing-masing lah. Ada yang minat account, ada yang minat safety, ada yang minat engineering lah. Adik saya seorang ni engineering. Yang nombor lelaki memang ayah saya fokus engineering, tapi lepas tu ikutlah nak jadi apa kan. Tapi adik saya yang last kali ni adalah yang macam Cik Kin cakap tadi, dia suka melukis. Dia belajar, dia sebelum ni dia pandai lah juga kot. Saya pun dah tak ingat dia ramai sangat. Dia belajar pandai, tapi dia punya talent tu saya cakap dia ni pandai lah melukis. So because of that, mak saya fokuskan pada ni lah, suruh dia belajar lah. Sebab nak bagi dia jadi apa yang dia nak selepas tu. Because lukisan nak jadi ID boleh, nak jadi arkitek boleh. So sebab tu lah, maybe because of that, orang dulu pun terapkan benda sama. Talent tu nombor 2, potensi tu nombor 2. Tapi sebenarnya betul, if you polish the potensi, kan, the academic will follow. Betul. Itu yang berlaku pada saya. Ambil bidang pengajian bahasa Arab. Yalah. Tapi akhirnya talent saya punya kat bidang forensik kesihatan mental punya jauh. 3 tahun 60 darjah. Kan?
Kerana saya minat benda-benda yang orang lain tak boleh buat. Berkaitan otak orang. Tengok apa benda kita tengok sekali lah kesiannya. Macam kita nampak otak tu serabut naik ke atas. Perlu ada orang macam tu. Betul. Kan? Perlu untuk dia tolong. That's why pendidikan terkini lah kan. Sesuaikan dalam keadaan sekarang. Kerana kita kena melihat bahawa anak-anak kita ni punya potensi tu lebih besar. Kalau dia minat mengaji Quran, suara sedap, polis betul-betul. Nanti ada orang kata, kalau polis potensi ngaji Quran, macam mana akademik dia? Jangan cakap macam tu. Betul. Bila contoh, kalau anak tu memang polis, dia ngaji Quran cantik apa semua, dia kalau dia dah boleh kuasai Al-Quran dengan baik, akademik follow. Betul. Tak ada masalah. Betul. Yang penting seberapa kuat kita yakin pada dia, pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bagi kelebihan pada anak masing-masing. Macam kes tadi lah. Adik yang akhir tu autism kan. Autistic. Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan yang terbaik cara dia dengan potensi dia. Betul. Banding dengan adik-adik yang lain. Maknanya kalau 5 orang tadi kan. 5 orang semua Tuhan ciptakan yang terbaik. Because of gaya parenting orang dulu sebelum dia dapat belajar macam zaman sekarang. Zaman sekarang kalau nak belajar gaya parenting macam-macam. Betul. Kan? Orang dulu punya gaya parenting memang dia straight forward. Okay? Jadi orang. Tapi sekarang ni kalau guna kaedah yang itu, dia tak jadi orang. Takut terbalik pula. Jadi terbalik ni. Itu yang ada. Tak apa, dekat depan aku tunduk, mak bapak aku cakap apa, okey. Dekat belakang, habis. Menyamun, macam-macam, diam-diam. Kena panggil dengan cikgu kat sekolah ke apa ke. Anak, saya tak percaya lah. Tak logik anak saya okey apa semua kan. Betul-betul. Kan? Lepas tu macam mana boleh gini. Rupanya kita kena balik lah pada diri kita yang melaksanakan pendidikan bagaimana. Faham? Baik. Banyaknya kes dia sebenarnya. Tak apa, Bila baca ambil mana-mana je lah. Tapi seronok lah kan kita cakap pasal. Yelah, anak-anak punya potensi, anak-anak punya masalah. So sekarang ni macam video kita hari ni, podcast kita hari ni, kita share pasal masalah keluarga, pasal macam mana kita nak seek help untuk budak-budak yang sekarang, generasi sekarang yang mempunyai masalah mental. Kadang-kadang tak tahu pun, macam Cik cakap tadi, yang pergi jumpa psikiatris pun dah 13 tahun. 13 tahun tu kira muda. Kalau saya masa 13 tahun, saya masih main tiang-tiang lagi lah. Betul lah. Tak adalah nak stres, mikir. Tak tahulah sekarang kan. Budak sekarang terlalu expose kepada social media pun tak elok. So, bila berlakunya benda-benda macam tu, dia akan terganggu terasa awal. Budak-budak sekarang kan banyak belajar terlalu awal. Benda-benda yang tak sepatutnya belajar awal, dia orang dah belajar. Pasal tadi kan Cik Kim ada cakap yang kita parenting style orang dulu straightforward. Betul, sebab dia copy paste daripada generasi Tok. Tengok tok nenek, tok ki saya, macam tok ki saya, tok saya, tok nenek, lepas tu moyang. Dia orang straightforward. Tapi kita ni generasi baru. Generasi Gen Z lah. Gen Z ni semua dah belajar daripada social media. Mostly memang social media. Lebih orang yang paling mahir lah dalam social media adalah Gen Z. So bila banyak expose, banyaklah problem. Tapi bila terlalu overexpose pun jadi masalah pula. Okay, so seterusnya kita nak borak tentang, dia related juga tau dengan anak-anak. Ni tapi about parents lah, perkahwinan yang toksik. So perkahwinan yang toksik tu macam mana? Toksik. Tiap hari kita dengar perkataan tu kan. Betul. Naik kes-kes viral lah. Naik rimas telinga ni sebut toksik kan. Bahasa mudahnya kan. Perkahwinan yang banyak negatif lah bahasa mudahnya. Yang tidak memberikan apa-apa manfaat pengembangan kekeluargaan. Contoh perkahwinan toksik. Bila isteri bercakap dengan suami, tapi dalam erti kata sinis, disinisnya pada suami pun membalas sinis juga. Lama-lama sinis, tengah-tengah siapa? Anak lah. Anak pun tengok. Drill. Anak pun bengong sendiri, tengok mana satu nak ikut ni macam ni macam ni. Tak apa, aku ikut dia aku sendiri lah. Alalah, itu je main AI sekarang ni. Cek AI. Assalamualaikum AI, ChatGPT. AI apa khabar, sihat? Dia jawab sihat. Apa benda yang boleh saya tolong?
Dia balas, inilah mak aku, bapa aku bergaduh. Bagikan jawapan. Nak buat apa? Nak buat apa? Aduh. Semua dibagi jawapan. Kerana dah hilang rasa nikmat, kasih sayang dalam keluarga yang dah toksik ni, sehingga menyebabkan anak pun rasa okey tak apalah, lantak kau lah mak ayah nak gaduh ke apa ke, yang penting aku ada AI, zaman aku ni aku nak release dengan cara macam ni. Akhirnya hanyut juga nanti. Kerana dalam itu rumah tangga itu dah tak ada rasa Spark. dia tak rasa Harmoni, tak ada rasa macam love. Dia tak ada rasa. Kalau kita masuk dalam keluarga dengan suami isteri kita dapat rasa keterkaitan antara hubungan suami isteri. Jangan fikir hubungan suami isteri itu hubungan di atas tilam semata, tapi hubungan emosi mental tu. Apa benda yang ada dalam fikiran awak yang saya perlu tahu? Apa benda yang ada dalam fikiran saya yang awak perlu tahu? Sekurang-kurangnya bila tahu, faham masalah dalam hubungan rumah tangga ni, dah tahu tapi tak pernah nak faham. Itu cakap tu. Awak ni tak pernah faham saya. Alamak. Biasa siapa? Lelaki ke perempuan? Dua-dua lah kadang-kadang tu kan. Awak tak pernah faham saya. Yang sini pun balas. Macam mana awak tahu saya tak pernah faham awak? Kita dah ada 4-5 orang lah. Tak faham-faham lagi kan. So itu soal bukan faham yang fizikal. Faham berkaitan keperluan mental dan emosi. Orang perempuan, suami isteri perlu dilayan mental emosinya sebaik mungkin. Orang wanita pun perlu memahami dan perlu faham layan mental emosi orang lelaki. Contoh ada kes kalau kes buat perangai dengan suami katakan Selalu juga ni. Selalu juga kan. So apa dia buat? Kalau 10 perangai dalam 1 jam, 2 jam orang dia ada 3, 4, 5 perangai kiss kepada dia. Apa dia buat Selalunya, tapi memang betul lah kot kan. Dia tak pernah nak faham itu biasa. Itu biasa cakap. Apa lagi dia cakap macam tu lah. Apa yang tak fahamnya. Okay. Pasal kadang tak beli makanan ke apa kan. Biasalah perempuan kalau lapar marah kan. Lapar marah. Lepas tu dia cakap, kenapa you lambat beli makanan? I belilah ni, sabarlah. Dia kata I belilah, sabarlah kan. Katakan dia buat perangai dalam masa 1 jam, perangai tak apa-apa, 3-4 perangai, gesek-gesek, nak minta di belai-belai. Kiss cakap apa kat dia? Macam mana tu? Contohlah, dalam 1 jam dia communicate dengan Kiss. Lepas tu dia kata abang rasa nak sandar-sandar lah kat bawah awak, nak sandar-sandar lah dekat apa awak. Lepas kita minta makanan tu? Tak, bukan lepas minta makanan lah. Okey, ini satu situasi di mana satu perbualan tengah buat-buat, dingin-dingin dekat Kiss. Lepas tu dia letak kepala kat bahu Kiss atau nak minta letak kepala dia kat peha. Kiss cakap apa? Manja-manja lah pula. Nampak? Dia boleh tahan 1 jam 2 jam. Kiss kata gitu-gitu dia. Dia kata tak, tengah belilah, sabar. Dia guna bukan tak sabar. Tapi dia tengah buat 1 jam 2-3 benda. Manja-manja lah pula. Nampak? Faham. Makna kata ada ketika pasangan dia tak boleh nak tahan perangai sikit-sikit. Keadaan sebegitu. Saya harap suami saya tak tengok. Contohlah, sama juga dengan isteri saya. Kadang saya bercerita, cuba awak tengok macam mana saya tahan dengan awak. Tapi kadang-kadang saya buat perangai sikit-sikit, awak dah tak boleh tahan. Macam mana? Alah bang ni, mula. Betul, kena self-reflect lah. Banyak self-reflect ni. So nak beritahu bahawa kadang-kadang anak-anak kalau anak dewasa kan, dia akan tengok. Dia kata tengok, muntah tengok ibu Umi Abi. Tapi kadang-kadang cakap kalau awak nak wet muntah, itu dah sebenarnya rumah tangga ni kalau semuanya sabar, nanti lahir anak sabariah. Okey, faham. Sabar je, tenang je. Tapi kalau ada gelombang dia, ada ni. Tapi roller coasternya perlu ada ilmu kesihatan mental, akta-akta yang boleh melindungi keluargaan. Itu lebih baik daripada roller coaster tapi hancur berderai. Kalau contohlah kan,
dua-dua yang mempunyai masalah. Ada anak ni, anak seorang kan. Dua-dua ada masalah. So apa solution untuk mak dan ayah yang mempunyai masalah tak jumpa solution? Kalau mak ayah yang tak jumpa tak jumpa solution, dah cuba selesaikan secara individu tak selesai juga, jumpalah orang yang lebih pakar. Kadang pergi pejabat agama ke, atau orang-orang yang boleh menenangkan. Kadang-kadang dalam family tu mungkin ada orang yang dalam family kita percaya yang dia boleh jadi orang tengah. Duduk bincang apa yang perlu dibuat. Katakan kalau dah tak boleh jalan yang tak akhir lah. Selalu saya tanya satu soalan je kalau pada orang. Cik, Kim, saya nak bercerai. Oh, awak nak bercerai. Ini perempuan bercakap. Awak dah standby 15-20 soalan tak untuk awak memulakan kehidupan awak selepas bercerai? Dia tanya. 20 soalan untuk memulakan selepas bercerai? Tak ada, Cik Kim. Jawab 20 soalan dulu, baru you boleh standby nak cakap nak bercerai. Kalau tak, nanti bahaya untuk masa depan. Lepas you bercerai, you tak tahu apa yang you nak buat pada diri you. Lepas tu you tak tahu you nak buat pada anak-anak you macam mana. Itu kalau worst case lah. Memang dah teruk sangat, dah tak boleh buat apa. Penceraian adalah jalan terbaik. Cuma kalau boleh dielakkan lah. Kalau dah genting sangat nak buat macam mana kan? Yalah. Kata orang kalau sampai ada seorang lelaki tu dia taat betul pada isteri dia. Ya Allah, dah kena lempar dengan periuk pun dekat dahi, dah lebam pun. Sayang saya pada isteri saya. Dia bercakap, apa hal? Bang, abang dah, kepala abang dah berlubang kat sini. Lepas tu hidung dah bergarit. Abang sayang lagi pada isteri. Tak tahulah Cik Kim, ini cinta saya pertama. Alamak. Itu yang first tadi kita borak, kita cakap kena tahu had lah. Kena tahu had lah. Betul, kena tahu limit kita. Kena tahu had. Nak tahu had ni sebenarnya kadang-kadang perlu bantuan jugalah. Kadang kita macam tadilah Cik Kim cakap kan, suami pun nak cakap sayang isteri pertama. Dia sendiri pun tak sedar sebenarnya benda tu dah melebihi had. Ya, betul. Sebab tu dia kena jumpa orang pakar. Sekarang ni Kis tak susah nak jumpa. Kita media sosial kita ni, kita boleh check je nama sekian-sekian, hospital mana pergi jumpa. Yang penting jumpa betul-betul orang yang qualified untuk dibantu supaya diri dia okey. Sama ada lelaki, suami ataupun isteri. Kerana dua-dua ini dalam perukunan rumah tangga, dua-dua ini dilindungi haknya di bawah Akta dan Undang-Undang di Malaysia. Bila mak bapak yang ada problem, anak yang jadi mangsa kan. So apa anak boleh buat? Diam. So bila benda tu berlarutan, tak ada tu. So sebenarnya sekolah-sekolah pun penting lah untuk membantu. Especially kes-kes macam ni sebenarnya dari sekolah dah boleh nampak kan. Budak tu murung, diam, duduk sorang-sorang. Bila sebut ni saya teringat ada seorang sahabat saya. Dia memang early childhood punya pakar. Dia kata masalah gangguan mental budak-budak ni bermula daripada peringkat sekolah rendah. Bukan sekolah rendah. Di peringkat taska dan tadika lagi. Dia kata dia buat kajian tu dia boleh tengok. Ada seorang budak ni murut senyap aja tapi meleleh air mata. Sekejap-sekejap terkencing, sekejap-sekejap terkencing, sekejap terkencing. Lepas tu dia tanya pada saya, Cik Kim, apa hal budak macam ni? Saya tengok pergi cek, budak ni ada trauma ni. Sering dekat rumah dia ni, mak bapak dia ni suara tinggi-tinggi semua ni. Suara singa-singa laut ni semua ni. Okay? So, cuba tengok. Rupanya dah tengok detail, dia dapati memang betul. Suami isteri ni sentiasa bergaduh dan berperang. Marah-marah-marah, anak dia akan terreflect trauma dan yang lagi tragis, dia akan kembali, katakan kalau dia umur 7 tahun, okay, dia akan kembali pada umur 5-6 tahun dan mengalami yang disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebut sebagai kencing malam. Kencing malam. Saya tanya pada individu tu, cuba cek, okey, apa yang budak ni berlaku? Dia turun air mata, lepas tu kerap nak pergi kencing dekat you punya taska. Ada trauma yang sedang berlaku pada dia. Memang betul. Sudah diselidiki bahawa memang rumah tangga suami isteri ni bergolak dan sentiasa melakukan aksi marah
dengan tone yang tinggi disaksikan oleh budak tu sendiri. Jadi benda ni dia kait rapat dengan sistem saraf individu yang melihat. Macam budak tadi tu umur katakanlah 7 tahun ataupun 6 tahun katakan. 6 tahun katakan. Dia tak ada kencing malam lah. Okey je. Macam mana dia boleh kencing malam? Macam mana dia boleh kencing malam? Bawa pergi jumpa doktor. Doktor kata okey, tak ada benda pun. Tak ada masalah apa pun. Lala di refer. Saya tengok balik. Tak boleh jadi. Ini psychological part. Forensic psychology terus pergi kepada punca utama. Dapatlah punca utamanya pergaduhan mak ayah yang berpanjangan sehingga menjadi anak tu trauma dan terkencing setiap malam. Kesianlah budak tu. Yalah, kadang anak yang jadi mangsa atas sebab parents yang tidaklah sempurna tapi tidak bertanggungjawab lah sebenarnya sebab tidak cuba untuk mendapatkan bantuan kan. Kadang orang tak sedar, especially kawan-kawan, family, suami, isteri kena saling membantulah. Sebab benda ni penting because benda ni berantai. Kalau kita tak stop kat sini, dia akan berketurunan. Berketurunan benda tu. Yang paling kita takut kes adalah, bayangkan kita jadi mak ayah, kita ada anak, kita ada isteri, kita ada suami. Sekiranya kita tak santuni orang-orang ni dekat dunia dengan baik, bagaimana nanti kita ke akhirat? Tengah titian sirat. Aku kenal lelaki ni. Tarik dia wahai Allah. Orang ni tercengang tengah titian sirat. Apa hal? Waktu ketika usia aku kecil, dia sentiasa tak sayang aku. Dia sentiasa buat marah-marah pada keluarga aku, menyebabkan aku trauma. Wahai Tuhan, humban lelaki ni dekat neraka. Habis. Mak pula dia. Stopkan wanita ni wahai Allah. Apa hal? Tangguhkan dia. Menitian titi sirat tu tangguh dulu. Apa hal pula ni? Ketika waktu hidup dia, aku jadi pancing bag pada mak aku. Mak aku ada problem dengan bapaknya. Dengan bapak aku yang kena. Wahai Tuhan, tangguhkan dia. Tangguhkan mak aku ni masuk syurga, lempar ke neraka. Benda yang paling kita takut. Bayangkan. Dekat dunia tak nampak, dekat akhirat nanti. Dekat dunia nanti. kita tak nampak. Kita boleh buat macam-macam. Abaikan emosi mental, ahli keluarga, apa benda semua. Kita tak bagi kecukupan. Nafkah zahir ni bukan hanya, nafkah batin ni bukan hanya bersama dengan suami isteri. Tapi nafkah batin itu adalah menyempurnakan akal, emosi. Baru tersempurna hak dia. Nanti kalau tak, otak akan cakap depan Allah nanti. Mulut kunci. Otak akan cakap, wahai Tuhan, ketika mana dia hidup, dia tak sempurnakan akal dan emosi ahli keluarganya. Umban dia ke neraka. Habis. Salah. Jadi rumah kita ni sebenarnya rumahku syurgaku ke atau rumahku nerakaku? Persoalan. Sebab itulah penting. Betul lah. Didikan ni sangat penting lah. Didikan untuk kita punya keluarga kan. Sebenarnya kan topik ni menarik. Banyak lagi sebenarnya saya nak tanya. Tapi disebabkan masa kita ni tak berapa banyak, mungkinlah kita akan panggil Cik Kim lagi untuk kali kedua kan. Okey, boleh. So banyak topik yang kita belajar hari ni tentang keluarga, tentang healing dan platform-platform yang boleh kita dapatkan bantuan, especially kepada mereka yang mempunyai masalah mental ataupun you guys tak tahu pun korang ada masalah ni kan. You guys boleh pergi ke terapis Muslim, Muslim Therapist Network, Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia ni yang Cik Kim, tempat Cik Kim lah kan. Dan atau agensi lain seperti LPPKN dan KPWKM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kalau pendengar-pendengar kat luar sana ada apa-apa cerita untuk dikongsikan, you guys boleh komen dekat bawah, okay? Itu sahaja daripada kita hari ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Kim sudi datang pada hari ini dan share lah banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Saya especially, saya pun banyak tahu benda-benda yang sebelum ni saya pun tak tahu wujudnya law yang cover yang akta-akta yang jaga kita punya emosi.
benda-benda yang boleh report polis. Sebenarnya banyak jugalah ilmu. Jadi itu saja untuk kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.